Okey, tip yang pertama, tukar CDI racing yang tiada cut off. Okey, CDI ada bawah ni. Okey, tukar CDI racing yang tiada cut off, yang RPM dia lebih tinggi daripada yang standard kilang. Okey, yang standard kilang yang aku tahu dalam 9,000 lebih RPM dia. Okey, yang aku pakai yang ni, aku pakai yang CDI Racing MB Performance. Dia punya RPM sampai 14,000 RPM. Okey, tip yang kedua, tukar coil plug. Okey, tukar coil plug, api yang lebih power daripada yang standard kilang. Tip yang ketiga, tukar plug yang lebih power, tukar plug yang api yang lebih kuat lah. Okey, yang keempat, tukar exhaust. Okey, tukar exhaust open cutting standard, saiz 28 mm. Okey, aku pakai exhaust MB Performance saiz 28. Yang ni cutting standard dia, sesuai untuk motor standard. Yang kelima, tukar sprocket. Okey, yang kelima, tukar sprocket dan rantai. Okey, saiz ambil saiz 415, dia lebih ringan berbanding 428. Okey, yang keenam, tukar sport rim. Okey, cari yang sport rim yang lebih ringan lah. Okey, yang ketujuh, tukar tayar. Okey, pakai tayar yang tidak besar sangat,